Dalam episod yang lepas, kami selamat tiba di Padang untuk trip family tahun 2025. Kami sempat singgah solat di masjid terkenal daerah Padang, makan tengah hari pula di rumah makan Lamun Ombak, kemudian kami check in di hotel dan makan malam bersama family. Jom kita teruskan lagi perjalanan untuk hari kedua. Kampung siapa? Kampung Toma. Kalau adventure sama sepupu ni memang best. Kita nak pergi mana? Cepat cakap. Cepat cakap. Dia YouTuber. Ini budak baru sampai. Mana ada saya budak masa depan. Oi. Dua orang baru sampai. Ni apa? Cerita Rat Tiger. Mana? Tu. Smile. Hebatnya fotografer tu. Okay, hari ni hujan lagi dekat Padang. Okay, ini kedai-kedai krepek. Kopok kulit ni ha. Kopok jangit. Jangit ni. Apa tu? Jangkit Daripada kulit lembu. Ya. Wah. Ini kulit lembu. Di Padang. Boleh lah nak beli. Sedap tak? Sedap tak? Patut pernah rasa. Nak beli tapi tak tahu nak beli keropok apa. Bayar ke Harga ni RM RM5. Maksudnya kat sini boleh guna RM. Boleh kayak RM ni. Yang I beli semalam. Yang keropok kulit tu okey ke? Mana mak cakap tanya mak? Kau tak cakap nak beli. Mai bagi ibu, nanti ibu bayar. Nak naik ke? Awak nak naik bas ke nak apa? Mana ni Abang Noh? Lain ni? Ni. Oh ni. Okey. RM23,000 boleh je. Tak kan ada sudah pisah salai tapi tak pernah jumpa kecil-kecilnya. Selalu jumpa yang besar-besar. Tak bisa salah. Ni kecil-kecil tak. Orang okey ke tak? Ni expired ni. Ni kita nak makan. Yang dia sebenarnya ni dengan ni yang sini punya produk. Ni okey. Pak pisang salai. Kalau teringin belilah. Kan ni yang mak kata yang kalau datang beli ni. Ni dia panggil beretih pulut dia buat tapi sedap. Sebenarnya dia yang buka kan. Kau kan tak kerti nak Boleh lah nak belilah sikit untuk mak. Tak, dia boleh pakai kad. Nampak macam boleh pakai kad. Dia boleh pakai duit ni hari tu. Ni 12 ya kak? Ah betul Robert. 300. 300. Chicken nama lain. Dia saya nama lain. Jika nak beli jangan tim, beli je. Kan? Warna pink mak. Ni. Ataupun hijau tu. Antara dua tu je. Tak nak beli banyak-banyak kau dah saja datang sini beli dah satu. Makan apa yang sedap. Okay, jom. Untuk hari kedua pula, kami lunch di rumah makan sederhana. Memang konsep dia jenis hidang banyak-banyak lauk atas meja dan kita pilih je nak lauk apa. Bagi I, makanan dekat rumah makan sederhana ni biasa-biasa je. Sedap lagi makanan yang kita orang makan semalam tu. Tapi yang penting, semua kenyang. Okay, total makan untuk day tu. Berapa kali dia? 2,5. 2,5. Abang Noh? 2,3. 23. Mak? 28. 28 apa? Abang pemegang umur benar raja-raja. Berapa? 25. 25. Idris? 3. 3. Mama Su 200 hari ni. Saya 6, 7. Hari ini katanya ada sedikit penurunan hujan di sini. Esok pun dalam berita kata ada sedikit reda
Tapi air sungai masih tinggi dan tak tahu perjalanan dapat diteruskan ke Bukit Tinggi ke tidak. Tengoklah laluan, kalau dapat lalu kita pergi. Kalau pergi pun kita plan akan ringkaskan dan pulang awal semula ke Padang untuk mudahkan ke airport. Betul. Korang tengoklah sendiri air sungai dia tinggi dan deras. Scary. Abang berapa tadi? 250. 250? So siapa yang betul? Kena dia betul? Adventure sama sepupu ni memang best. Kalau abang tu tunggu lama saya bagi RM1 atau RM10. Saya tak pernah nampak mallnya berapa gila best. Okay, Oh jom. my god. Dapat tiket? Ya. Ya. So siapa menang? Kita kalah, tapi kita balik lagi ambil dia. Siapa kalah? Dapat apa? Tiket. 300 je. 300 apa? Tengok. Tiket. Depan Maghrib. Tak lah, petang ke apa tu kalau ada. Ya, kena. Masa saya dekat sana, Padang ditimpa tanah runtuh dan banjir lumpur. Jadi sepanjang kami dalam bas ni, yang I perasan ramai student yang minta bantuan dekat tengah jalan untuk bantu masa-masa yang terjejas. Sekarang ni kita orang lalu dekat Jabatan Siti Nurbaya ni. Siti Nurbaya ni menjadi salah satu spot wajib bila korang singgah datang ke Padang. Jambatan ni dibina pada tahun 1995 dan dirasmikan pada tahun 2002. Sepanjang 156 meter ni dia menghubungkan dari pusat bandar dengan seberang Padang. Kami teruskan lagi perjalanan untuk pergi ke Pantai Air Manis untuk tengok sendiri batu Malikundang tu. Tengok Malikundang. So siapa je yang tak kenal dengan kisah Malikundang ni kan? Inilah yang mak-mak kita selalu cerita sebab tak nak anak-anak jadi derhaka. Oh okey, so inilah dia. Tapi air penuh, tak nampak. Tapi waktu kita orang sampai ni, air dia still tinggi. So kita orang nampak sikit-sikit je. Tapi selalunya kalau air kering, korang boleh turun dan tangkap gambar sendiri dekat batu maling tu. So ni kapal. Wah, dia macam di baring. Ini dia. Lepas tengok Malikundang tu, kami terus balik ke hotel dan pergi cari jajan-jajan untuk bawa ke Bukit Tinggi keesokan harinya. Keluar cari kopi. Cuaca hari ni, petang ni okey, dah nampak matahari. Alhamdulillah, harap esok pun okey. Sebenarnya besok mungkin dia sampai tak? Dia gerak hari ni ke? Ya, dia gerak hari ni. Oh, dia gerak hari ni? Tak tahulah, takut dia tukar sebab dia. Bodoh nak masuk sini. Sorry. Apa yang I suka dengan hotel yang kita orang duduk ni, market betul-betul kat sebelah. Lepas tu ada satu kedai kopi yang sedap juga. Dan juga ada kedai yang jual krepek. Jadi petang-petang korang boleh pusing-pusing dekat area hotel ni. Ni bahayanya. Itulah ini elok tu. Kita nak mencari kopi.
hari ni kita orang nak mencari barang-barang pergi ke Bukit Tinggi. Dah beli air ke Bukit Tinggi. Okay, so ni market dorang. Ada kekacang nak makan dalam bas. Total damage petang ni Tak, patut Sofia convert kat situ. RM50,000. RM1 murah je dah. RM50,000. 150? RM50,000. 150 je. Ya. So berapa 50? RM12. RM12. Serius lah? RM13 macam tu lah. Okay. RM100,000 is RM25. 25. Tengok dah je yang pandai. Kita nak pergi makan. Right now it's like 7:30 In the morning. Kau compile lah video tu semua. Iyalah, takkan nak upload satu-satu, agak-agak lah. Dia baru lepas Hari ni dia tak cakap lagi. Okay, malam ni nak pergi dinner kat mana? Ambo tak saya dinner lah. Sakit perut 5 kali masuk dalam jambat. Day one. Saya tak. Boleh. Oh, abang dah kena dari tu. So, try lah buat. Asyu je belum lagi. Okay, janganlah, jangan doakan. Mampus aku. Habis lagi kanan. Makan lauk juga bagus, dia cepat juga. Kalau tempat lain nanti taklah. Taklah. Biasa-biasa je. Belah malam pula kami semua pergi makan ikan bakar yang tak jauh juga dari hotel. Style dorang stay sama, even korang pergi makan kedai ikan bakar, dorang memang akan hidang juga macam nasi Padang. Kalau korang nak try makan ikan bakar dekat Padang, korang boleh try kedai makan ni. Kedai makan ni di betul-betul depan pantai. 100 kan? Bagi 400, bagi 4, 100 sini. Jangan serius. 300 kenyang perut dah. Kalau nak beli ikan, jangan order banyak-banyak. Ikan dia besar dan mampus. Okey, balik tidur dah. Sambung esok pula. Hotel reunion. Influencer. Lagi. Janganlah macam tu. Okay, baik. Nanti dah sampai. Hari ni kita baca lah. Okay, settlekan budak-budak dulu. Jumpa esok. jumpa besok. Jumpa esok. Siap. Terima kasih Pak Bola. Okey, selamat rehat semua. Lepas je kita orang dah settle dinner semua, kami pun balik ke hotel dan terus discuss untuk perjalanan esoknya. Untuk keesokan harinya, kami akan ke Bukit Tinggi. Disebabkan jalan utama ke Bukit Tinggi rosak lepas berlaku tanah runtuh yang sangat dahsyat, jadi driver dah cakap hanya ada satu je jalan yang boleh lalu. Dia mungkin dia tak boleh balik Malaysia. Dia kena pergi Jakarta, balik ke Dubai terus. Sebab kita pukul 4 petang. Dia kena pagi tu dia kena bertolak balik dah. Okay, malam ni kita syukur sebab cuaca kita dah makin baik. Tapi kita perlu bersedia dan ubah sikit plan untuk ke Bukit Tinggi. Sebab kita tak nak ada risiko masa daripada Bukit Tinggi balik ke sini. Itu je lah malam ni. So esok kita orang pergi Bukit Tinggi. Jalan yang kita orang lalu ni rupanya jalan yang selalu viral. Kalau korang nak tahu jalan mana, korang kena tunggu next episode. Tahu-tahu dah masuk hari ketiga dah kami dekat Padang ni. Untuk episod seterusnya, kami akan gerak ke Bukit Tinggi untuk ziarah kampung mertua. Kalau korang nak tengok suasana kampung dekat sini, korang kena tunggu next episode tau. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillah kami dah sampai ke rumah arwah moyang. Lelok, lari. Kami selalu di paranormal.